Itu saya selalu sebut, mengapa orang tidak boleh bangun malam. Mengapa tak boleh bangun? Pasal dua. Sebab yang pertama, dia rasakan bahawa itu sunat. Itu saja. Yang kedua, dia tak tahu rahsia itu. Rahsia itu tak tahu, dan dia tidak tahu apa kelebihannya dan kekurangan imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengah malam itu sakit nak buang air, kan bangun melompat kita nak bangun. Pasal gerakan fizikal itu. Tapi mengapa tak boleh bangun malam? Kerana gerakan rohani itu amat kurang. Gerakan rohani dia tidak menolak-nolak supaya ia bangun. Sedangkan mengapa orang yang bangun malam itu diberi cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana ia bersendiri, beruzlah, bersendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya gitu. Besok di padang mahsyar kan diisytihad siapa yang bangun malam. Tak ramai yang bangun. Saya tak ramai yang mau bangun tengah malam itu.